Ini Hayao Miyazaki, raja animasi 2D dan pengasas studio Ghibli. Dia inilah yang cipta animasi Spirited Away, My Neighbor Totoro, Princess Mononoke yang famous sampaikan menang filem animasi terbaik di Oscar Award. Sebelum karya dia ni popular, dulu Miyazaki ni banyak kali kena reject dengan syarikat animasi lain. Sampailah dia jumpa dengan Suzuki Toshio dan Isao Takahata dan tubuhkan studio Ghibli pada tahun 1985. Studio Ghibli ni dah hasilkan beberapa filem animasi yang very popular sejak tahun 80-an sampailah sekarang. Dia ni bukan just pengarah, tapi dia lah pelukis, dia lah penulis, pencipta dan pelopoh dunia animasi. Setiap animasi, dia personally akan lukis storyboard dulu satu persatu sebelum keluarkan skrip. Apa yang buat anime Miyazaki ni special? Miyazaki punya artwork semua lukis tangan dan dia tak depends dengan CGI. Miyazaki percaya bila guna tangan, jiwa lukisan tu ada. Dia ni orang yang sangat-sangat teliti, obses dengan detail-detail yang kecil. Even daun gugur pun dia tak nak cincai-cincai. Lukisan dia lawan arus, dia tak ikut style Disney. Dia lukis dan dia cerita ikut emosi manusia. Sebab bagi Miyazaki, keindahan tu ada pada detail yang manusia lukis, bukan mesin. Power kan? Tapi tahun ni ada satu kontroversi. Jerih payah Miyazaki nak hasilkan animasi ni rasa macam kena betrayed bila artwork studio Ghibli ni diguna oleh sistem AI tanpa kebenaran rasmi. Sebelum ni, Miyazaki antara animator yang dari dulu tentang apa yang AI buat. Yelah, member dah penat-penat lukis. Cari idea, datang AI ditirunya karya tu. Paling menyedihkan, masa mula-mula Miyazaki nampak hasil AI tu, dia cakap apa tau? It's an insult to life itself. Miyazaki bertegas reject AI dalam mana-mana kerja seni yang dibuat. Kenyataan ni menggambarkan prinsip Miyazaki yang percaya seni datang dari manusia, bukan mesin. Studio Ghibli ajar kita, cerita yang paling kuat bukan yang paling bising, tapi yang paling jujur.